Usahawan dan jurusolek terkenal Mua Bella sekali lagi menjadi perhatian apabila dia menganjurkan majlis rumah terbuka Aidilfitri baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram, majlis tersebut berlangsung secara besar-besaran dengan banyak kema didirikan penganjuran bagi menampung kehadiran tetamu yang ramai. Namun apa yang mencuri perhatian Bella atau nama lengkapnya Nur Nabila Zulaidin bukan sahaja menjemput ahli keluarga serta rakan terdekat, malah turut membuka pintu kepada orang kampung dan para pengikut setianya yang selama ini menyokong perjalanan kerjayanya. Menerusi ruang caption, Bella meluahkan rasa syukur penghargaan kepada semua tetamu yang hadir memeriah majlis tersebut. Alhamdulillah, nak nangis tengok suasana rumah terbuka saya dan suami. Nat Naurat terharu sangat macam tak percaya sampai sekarang. Terima kasih untuk para semua tetamu, orang kampung, family, rakan-rakan, follower saya yang hadir. Ampun dan maaf andai ada terkurang dan terlepas invite. InsyaAllah ada rezeki tahun depan, Bella buat lagi. Perkongsian tersebut menerima pelbagai reaksi positif dalam kalangan netizen yang rata-rata memuji sikap rendah diri Bella serta keperhatiannya dalam menghargai orang ramai.